Jadi kami follow apa yang mentor cakap. Kami follow PG1 system yang di-create oleh founder Public Gold sendiri. Apa yang kami dapat daripada tim kami adalah salah satunya yang mungkin tak jumpa di luar, iaitu training yang lengkap. Selepas saya kena Public Gold, saya dapat selesaikan hutang saya lebih kurang RM50,000 untuk hutang personal loan saya. Saya rasa ini the best untuk saya terus konsisten dan buat betul-betul. Kita buat, kita dapat. Kita tak buat, kita tak dapat. Tapi dengan bisnes Public Gold ni, kita buat sekali, kita dapat berkali-kali. Mentor kita sendiri bagi tahu apa yang kita kena buat dalam bisnes Public Gold ni adalah keep learning. Belajar. Belajar buat. Itu sahaja kerja kita. Sampai kita kena fikir, tahun depan mungkin kita kena fikir cara yang lain. Sebab saya difahamkan oleh Datuk, growth kita tahun ini adalah setakat 3 bulan pertama adalah sebanyak 100%. Saya kena whatever reason yang kita buat untuk bisnes ni sebenarnya untuk tambah pendapatan. Sebab dengan bertambahnya pendapatan, kehidupan kita boleh berubah. Kami ada sistem yang sangat-sangat bagus dan sangat lengkap. Tuan-puan hanya pelai saja dengan sistem Public Gold, insya-Allah kita akan berjaya. Semua bisnes ada circle, tapi rupanya dalam bisnes Public Gold ni, circle kami ni berbeza berbanding circle-circle di luar. Kita follow sahaja orang yang berjaya, kita akan dapat apa yang dia dapat. Sekali lagi kami ucapkan kepada mentor kami, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiqi. Kami punya leader iaitu Tuan Muda Azam Amiri, champion Public Gold, dan juga tim PUBG Associate sebab sediakan toolset yang sangat-sangat mantap dan juga circle yang sangat supportive dan juga positif yang membantu kami untuk capai kejayaan hari ini. Alhamdulillah.